Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton K7 Al-Fatih TV Channel. Pada hari ini, Jumaat 5 hari bulan Disember 2025, Sekolah Kebangsaan Sungai Tipur Utara telah mengadakan majlis khatam Al-Quran yang bertempat di Dewan Datuk Haji Muhammad Fadil. Mari kita saksikan. Majlis khatam Al-Quran diadakan pada setiap tahun bagi meraihkan kejayaan murid yang telah berjaya menamatkan bacaan Al-Quran atau mencapai tahap tertentu dalam pembacaan. Selain itu, majlis ini juga dapat membantu menanam rasa cinta dan hormat terhadap Al-Quran serta menggalakkan murid untuk terus membaca, memahami dan menghayati ajaran Al-Quran selepas tamat sekolah rendah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makluman para penonton, majlis ini dimulakan dengan perarakan masuk peserta khatam Al-Quran, diiringi alunan kompang dan bacaan selawat. Seterusnya, majlis dibuka dengan bacaan Asmaul Husna oleh para peserta khatam Al-Quran. Ucapan perasmian penutupan daripada Puan Guru Besar Puan Siti Sapura binti Abu Bakar turut disampaikan, yang kemudiannya disusuli pula dengan penyampaian sijil khatam Sijil Pendidikan Islam Tamat Sekolah Rendah SPITSR serta hadiah kepada para peserta. Semoga para peserta khatam Al-Quran pada tahun ini sentiasa berkobar semangat mereka dalam meneruskan pembacaan, hafalan dan penghayatan Al-Quran apabila melangkah ke sekolah menengah pula nanti. Sekaligus menjadi insan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga seimbang aspek spiritual, emosi dan sosial. InsyaAllah. Sekian sahaja dahulu liputan berita daripada kami di K7 Al-Fatih TV Channel. Sila tekan butang like, share, komen dan subscribe jika anda terhibur menyaksikan video ini. Sekian, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam HKSSU Lestari.